Hadirin yang dihormati sekalian, setelah berakhirnya tirai perasmian, kini tibalah kemuncak acara yang dinanti-nantikan oleh para peserta. Segala usaha, kreativiti, inovasi dan komitmen yang telah dicurahkan sepanjang karnival ini bakal diraikan dan diberikan pengiktirafan yang sewajarnya. Bak kata pepatah, yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Kejayaan yang diraih pada hari ini merupakan hasil kegigihan, ketekunan serta semangat juang yang tinggi. Bunga melur di tepi perigi, mekar berkembang indah berseri. Tibalah sudah saat diraih kejayaan gemilang para bestari. Bagi meneruskan acara penyampaian hadiah, majlis menjemput yang berusaha Encik Azrul Hisham bin Hamzah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Selangor, dengan diiringi oleh yang berusaha Puan Siti Hadijah binti Ibrahim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Batangkali, untuk menyampaikan hadiah kepada Wakil Jawatan Kuasa Pelaksana, Wakil Pegawai Teknik dan juga para pemenang. Untuk membuka penyampaian hadiah kita, majlis dengan sukacitanya mempersilakan